Nak buat sambal nasi lemak ni, bawang kena banyak. Bawang tu kita karameliskan dia, kita masak dia sampai dia betul-betul lama, sampai tak ada air. Jadi saya masukkan bawang, ni ada bawang, bawang putih, kita masukkan semua. Kita kacau dia. Buih-buihkan, buih itulah air. Jadi air kita nak bagi sampai air dah habis, sampai ada paras minyak tu naik. Dan barulah saya masukkan ni paste cili giling. Cili giling ni saya gunakan biasa kalau saya buat, saya guna jenis brand Suji. Nampak ni brand Suji ni. Di brand Suji ni dia a pure chili lah, a pure chili. Tengok warna dia pun cantik bukan ni Tengok warna dia pun cantik. Wah, nampak. Nampak warna dia memang cantik. Alright. Kemudian saya masukkan ikan bilis. Ikan bilis dikisar. Ikan bilis. Saya masukkan ikan bilis. Kemudian kita kacau lagi. Mudah aja. Kita menggunakan minyak yang banyak. Mesti ada gula, mesti ada asam keping ataupun air sanjaur. The most important, bawang kena masak lama sampai tak ada air bawang tu. Barulah sambal tu rasa manis, berkilat, cantik. Okey, inilah petua dia. Okey, kita masukkan asam keping dengan serai nak bagi wangi Serai, asam keping, air belacan sedikit, air belacan. Kita kacau lagi. Kita masuk gula. Gula 2, 3 gula. Dan saya masukkan sikit serbuk perasa ayam lah. Tak masuk pun tak apa. Sedikit serbuk perasa ayam. Kemudian kita kacau. Sebab bila kita masuk gula, tu yang menyebabkan sambal kita berminyak, cantik, shining, berkilat. Gula juga antara bahan pengawet. Dia tidak berdampak rosak. Kerosakan makanan disebabkan ada oksigen, suhu drop 60 darjah Celsius, kemudian ada air, penguapan. Itu buatkan makanan mudah rosak. Masukkan sedikit garam. So jangan masuk banyak-banyak garam ni sebab dalam ni dah ada ikan. Masak kat rumah lah lebih kurang dalam 5 kilo, 10 kilo. Dia ambil masa lebih kurang 3 jam. Sedap. Tapi kalau kita masak macam ni, dia ambil masa dalam 1 jam lah. Saya rasa tengok tu ada macam minyak cantik. La Bamba Chicago Milano. Dah pun siap. Kita tuang je. Okey je. Bismillahirrahmanirrahim.